Akhir sekali, sebelum saya mengakhiri perbahasan saya ingin menyentuh mengenai skim insurans rakyat Sabah. Tuan Speaker, saya baru menerima jawapan tertulis daripada Kementerian Kewangan. Izinkan saya membaca. Untuk maklumat ahli berhormat, tuntutan yang... Panjang ada jawapan. Last. Banyak tu. Last sudah. Limpas masa sudah. 2 minit. You have to stop already. 2 minit. Jumlah tuntutan yang diterima 226 kes. Jumlah tuntutan yang diluluskan 136 kes. Jumlah tuntutan yang ditolak 32 kes. Jumlah dalam semakan 58 kes. Jumlah pampasan yang telah dibayar 1,411,500. Daripada Mei tahun lepas sehingga Julai tahun ini, dalam 14 bulan, jumlah tuntutan yang berjaya dibayar hanya sekitar 1.4 million. Saya andaikan sekalipun ada ramai yang tidak tahu tentang skim ini, dan saya gandakan jumlah ini, katakanlah setahun tuntutan mencecah 3 juta. Tuan Speaker, jika setahun tuntutan hanya sekadar 3 juta, sedangkan premium yang dibayar ialah 50 juta untuk 3 tahun, iaitu kira-kira 17 juta setahun. Ini bermakna syarikat insurans memperolehi keuntungan yang sangat besar daripada skim ini. Ini membuatkan saya tertanya-tanya, adakah 50 juta ini benar-benar dibelanjakan dengan berbaloi atau sebenarnya it is a waste of public fund? Kalau pada masa itu kerajaan menerima cadangan yang berhormat berotai, iaitu kerajaan sendiri mewujudkan satu skim bantuan kepada mangsa kemalangan tanpa membeli insurans polisi ini. Berdasarkan statistik sekarang, kerajaan telah dapat menjimatkan kira-kira 14 juta setahun. 14 juta setahun boleh digunakan untuk menyelesaikan banyak masalah rakyat. Ia boleh membantu peniaga yang mengalami kerugian akibat gangguan bekalan air atau membiayai keperluan rakyat yang lebih mendesak. Tuan Speaker, kita tidak mahu wang rakyat dibelanja dengan sia-sia. Kita tidak mahu wang rakyat digunakan sehingga rakyat sendiri susah tetapi hanya menguntungkan segelintir pihak. Terima kasih Tuan Speaker. Api-api sokong bajet yang benar-benar salurkan kepada rakyat dan demi rakyat. Terima kasih Yang Berhormat Api-api.